betul-betul merah menyala punya betul-betul merah ni. Siri aku cakap dia punya pedas tak boleh buat bincang lah. Macam dah tak larat ni, pedas betul lah. Ni. Tapi pedas ni. Aku serius, aku rasa macam nak kena ambil air aja. Ini apa aku nak buat? Aku nak makan ramen cheese dengan nugget cheese. Lama dah sebenarnya aku tak buat video ni. Tahu dah kena makan cheese ni pula kan. Ramen cheese ni aku buat 2 bungkus dengan nugget ni kan. Adalah nugget ni berapa ketul dah kan. Tapi boleh ke tak aku habis ni? Biasa tu pedas, apa tak lagi yang cheese ni. Aku dah tak sabar sebenarnya ni nak makan ni kan. Kau tengok ni, betul-betul merah tu. Dah tak nampak dia punya cheese, korang tahu tak? Aku pun dah tak sabar, aku pun dah lapar ni. Aku comeback juga buat video YT ni. Lama dah tak buat video ni kan. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Memang betul-betul merah menyala punya Bismillah. Siri aku cakap boleh tahan pedas juga ramen cheese ni sebenarnya. Kalau korang yang makan ramen tak tahan pedas, aku rasa elok ambil carbonara kot kan. Aku pun pernah try carbonara tapi tak ada dalam video YT ni lah. Tak apa, nanti kita buat juga makan ramen carbonara tu pula kan. Nugget ni bom. Betul-betul merah ni. Bismillah. Siri aku cakap dia punya pedas tak boleh buat bincang lah. Ni aku rasa macam susah pula pakai sudu. Pakai tangan je lah, kita pakai tangan kan. Siri pada makan nugget cheese ni kali pula dengan ramen cheese ni kan. Combination dia memang betul-betul padu juga lah. Tapi Siri pedas betul lah ramen cheese ni. Ingat kan tak pedas tau. Aku pun beli je lah. Aku tahu aku buat video carbonara pun okey. Tapi serius ramen ni dia cepat kering tau.
rasa macam dah tak larat ni. Padas betul lah. Tapi kalau tak makan bazir pula kan. Aku tak apa gemar sangat cheese ni tau. Aku kurang sangat kalau cheese ni. Tapi tak tahu lah, dia bila kau makan sikit tak apa, bila makan banyak dia jadi muak. Beza lah dengan ramen yang pedas tu, yang biasa punya kan. Beza. Ramen yang biasa pedas tu memang orang cakap yang makan pedas memang suka betul lah dengan ramen tu kan. Tapi yang ni dia jadi muak sikit. Aku pun tak tahulah boleh habis ke tak boleh habis ni dengan dia punya pedas lagi. Nugget ni memang serius sedap. Pedas ni. Aku serius, aku rasa macam nak kena ambil air sekejap. Sedap ni. Tapi tak apalah, kita habiskan lah. Bismillah. Tak habis lah. Korang betul-betul gembira tengok kan. Aku pedas-pedas macam ni. Serius. Memang betul-betul pedas. Sekali dengan lampu ni pula betul-betul kena kat muka. Panas dengan pedas tau. Ni betul-betul serius aku cakap, tak tahan hari. Ni aku cakap dengan korang, kalau budak-budak makan ni, kau relax 5 minit mesti pergi bilik airnya. Betul-betul pedas lah. Kau jangan bagi budak-budak makan lah kan. Aku rasa kena cari air susu lah ni. Okay, itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video. Korang tolong support aku balik Aku baru je nak start balik YouTube ni untuk 2026 ni. InsyaAllah macam lagi aku akan mukbang, macam-macam video lagi aku akan buat. Okay, untuk korang korang jangan lupa support lah. Jangan lupa komen tau. Jangan lupa like. Tu yang paling penting sekali. Lepas tu jangan lupa lah subscribe sikit kan. Biarlah cukupkan 2k subscriber kan. Apa-apa pun terima kasih tau yang tengok video aku, yang support. Okay, kita jumpa di next video pun. Memang sedap.